Angel nak review Debet 9999 baru je sold dekat gudang Bos Ijan. Dan apa bezanya Debet dekat belakang Angel ni? Ini finishing ataupun biasa Angel panggil Snow White. Kenapa Snow White? Sebab yang ini biasanya geng-geng Bos Ijan letak dekat outdoor. Nak letak dekat indoor pun boleh, tapi kalau nak letak kat outdoor, ini lagi sesuai. Sebabnya tak ada finishing colour. Lebih kepada original dan nampak dia punya urat sebenar. Urat sebenar jati acacik. Dekat bahagian belakang dia. Lepas tu, geng tengok bahagian lantai papan dia pun sama tau. Lantai papan dia macam ini. Dan ini untuk saiz apa, Angel? Ini untuk saiz king acacik. Saiz king panjang 6, lebar 3 kaki. Kalau nak macam ini, saiz lagi kecil, ada saiz queen. Panjang masih sama, lebar 2,5. Siap komplit. Ada span dengan bantal peluk. Sesuai untuk geng-geng Bos Ijan yang sukakan tema raw, organik, rustic. Ini salah satu reason kenapa Bos Ijan adakan dekat gudang Bos Ijan. Dan ini new arrival tahun 2025 dan alhamdulillah geng-geng Bos Ijan suka. Dan ini sangat jimat ruang tau geng. Boleh tak kat depan TV, boleh tak dekat bahagian beranda, boleh letak dekat ruang tengah. Paling bestnya Debet ni boleh simpan barang. Nampak tak urat dia? Kalau anda kata nak Debet macam ni yang ada finishing colour pun kita ada. Dan geng tahu tak yang macam ni dari 1,000 lebih pun Bos Ijan adakan dekat gudang Bos Ijan. Dan senangnya acacik kalau nak lebih syok, lebih detail, boleh datang terus kat gudang Bos Ijan ataupun pergi terus kat website kita gudang Bos Ijan ni 9900 big boss kita daripada Perak baru sold kat je.